Tak kisah. Salam sejahtera kepada semua. Kembali kita ke Auto MLM anda. Video kita pada kali ini adalah berkongsi bagaimana saya sedut video-video daripada YouTube. Jika kita dah mempunyai pengetahuan nak sedut video daripada YouTube, macam-macam kita boleh buat. Contohnya kalau anda nak sedut video daripada YouTube tentang video-video saya ni, jadi anda boleh save di dalam komputer sendiri dan mudah untuk buat rujukan kemudiannya. Dan juga anda nak gunakan video-video ini untuk buat tujuan promosi, ambil video orang lain yang popular dan gunakan ia untuk tujuan promosi anda. Jadi hari ini saya nak ajar penggunaan YouTube Downloader. Bila anda pergi ke langkah kelima ini, langkah kelima nombor 9, okay, gunakan video popular untuk tujuan promosi. Salah satu cara dia adalah menggunakan Keepvid dan macam-macam lagi downloader software. Dan salah satu yang saya galakkan di sini, anda klik saja di sini, anda akan dapat satu YouTube Downloader. Gunakan YouTube Downloader ini untuk sedut video-video di dalam daripada YouTube. Okay, cara dia, setelah anda install software tersebut, saya nak beritahu software ni free ya. Nama dia YouTube Downloader. Klik di sini dan anda sedut perisian YouTube Downloader, install kan. Okey. Dan apabila anda telah selesai install perisian tersebut, pergi ke program, pergi ke YouTube Downloader, anda klik di bahagian ini. Okey. Apabila anda klik di bahagian ini, ia akan keluar seperti demikian. Okey. Jadi anda cari video yang anda ingin sedut daripada YouTube. Contohnya sebegini. Jika saya nak sedut video ni, saya hanya klik dia punya URL, copy, pergi dekat YouTube Downloader tersebut, saya tampalkan. Okey. Kadang-kadang tak sempat tampal, dia dah berubah sendiri. Okey. Dan apabila dah siap ini, yang ini dia dalam bentuk AVI. AVI boleh dibaca oleh banyak perisian, tetapi apa yang perlu anda lakukan, okey sahaja. Sebelum itu saya nak tengok folder mana saya save ni. Saya kena check folder dia dulu. Nanti kalau kita save, kita tak jumpa dekat folder mana. Jadi apa yang perlu anda lakukan, saya dah ada satu folder kalau tak salah. Okey. Kalau tak ada, saya letak dekat default ni, dekat desktop pun mudah juga. Saya klik di sini, klik OK, dan saya klik OK untuk download. Okey, ini mungkin mengambil masa beberapa minit dan anda boleh biarkan ia. Okey, dia dah beritahu ini folder desktop. Okey, file dia dalam bentuk FLB file. Walaupun dalam bentuk FLB, anda save dulu. Sahabat-sahabat tengok begitu cepat dia convert ke download menggunakan FLB. Okey. Sekarang anda telah pun berjaya upload satu video daripada YouTube. Okey. Dan cara nak tengok bagaimana kita nak tengok file tersebut, kita akan jumpa di video selepas ini. Terima kasih.